Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahi tahassanna billah, bismillahi tawakkalna billah. Bismillahi amanna billah. Wa man yu'min billahi la khawfun amanna billah wa man yu'min billahi la khawfun alaih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa habibuhu wa safiyyuh. Wa ballagha risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashifa al-ghummah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'aluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa du'a ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama merafakkan tahmid kesyukuran kita ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala masih lagi mengurniakan kepada kita nikmat Islam dan iman. Diberikan juga kepada kita nikmat taufik dan hidayah, dan bermacam-macam lagi nikmat. Yang saya hormati barisan ahli jawatan kuasa surau, para imam, para bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, para cendekiawan, para dakatir, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa di bawah naungan rahmatnya. Dan kita mohon juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala, moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita dan menerima segala taubat kita serta amal soleh kita. Dan kita minta juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala, moga-moga seperti mana Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di dunia ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di syurga nanti bersama Al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa khabar semua? Alhamdulillah. Baik, itu semangat tu kita mau dengar. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau tak salah kiraan, kalau kita tengok kalender hari ni, kita dah masuk pada 18 Syaban. Maaf, 17 Syaban. Tadi 16, hari ini 17. Jadi, kita akan melewati satu fasa dan kita nak masuk pada fasa yang mana disebut sebagai Syahrul Maghfirah. Bulan yang penuh pengampunan. Bahkan, Syahrul Hasal, bulan yang penuh untuk kita menuai hasil. Kita nak ambil hasil. Sabit dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata bulan Ramadan ni, mafhumnya kata Nabi, dalam sebuah hadis kursi, Allah SWT firman, bulan Ramadan ni, satu amalan akan dilipat kali gandakan ganjarannya 10 kali ganda.
Sehingga 700 kali ganda. Mana kata paling kurang 10 kali ganda. Paling banyak dilipat kali gandakan 700 kali ganda. Buat satu amalan, pahalanya 10. Bayangkan kalau memang pahalanya tu 10. Contoh kita baca Quran. Alif Lam Mim. Baru 3 huruf. Nabi kata satu huruf berapa? 10. 3 huruf. Darab 10 berapa? 30 darab 10. 300 tuan-tuan. Ada yang jawab lain lah. Kena semak dia punya matematik tu. Tadi dengar ada 30 macam-macam boleh. Wah, kena masuk tadika balik. Ala kulli hal. Tapi ialah walaupun dah disebut dilipat kali ganda kan jangan duk kira pula. Kan nanti Syawal buat dosa buat kata apa? Oh ni buat dosa sikit je, bulan Ramadan banyak dah pahala saya buat. Tolak sikit je marah. Jangan. Jadi sangat-sangat besar. Itu baru baca Quran. Bagaimana pula kalau seorang tu dia baca Quran sambil i'tikaf? Dan niat i'tikaf belum? Kalau belum niat, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Dia i'tikaf lepas tu dia baca pula Quran. Oh besar lagi besar pahala dia. Dah lah dia niat i'tikaf, dia baca Quran, masa solat pula. Oh lagi banyak pahala dia. Lagi berganja ganjaran. Dah lah solat, solatnya berjemaah pula. Wah, lagi besar pahala dia. Jadi, orang yang rugi, orang yang sombong saja, dia memang nak rugi pada bulan Ramadan. Memang dia tak nak kau hasil. Jadi, sama-samalah kita bersemangat, mempunyai kesediaan untuk menempuh pada bulan Ramadan nanti, insyaAllah. Dan kita minta pada Allah SWT, mudah-mudahan Allah sempatkan kita, kunjungkan kita untuk menerima dengan bulan Ramadan, dan bulan Ramadan terima kita, insyaAllah. Kalau kita tengok berapa ramai orang meninggal dunia, tak sempat nak bertemu dengan Ramadan. Oh, malam-malam doa, Allahumma masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan. Esok dengar meninggal. Kita pun tak tahu, saya pun tak tahu saya sempat ke tidak. Walaupun kita tak tahu esok hari itu macam mana, tetaplah kena sungguh-sungguh untuk kita amalkan untuk kesediaan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan menjadi satu penyaksian di akhirat. Bulan Ramadan ni pun makhluk Allah. Dia pun jadi saksi. Ya Allah, hamba-Mu ini walaupun tak bertemu dengan aku, tapi dia nak sangat bertemu dengan aku. Mudah-mudahan bulan Ramadan ni tarik kita masuk syurga boleh jadi. InsyaAllah tuan-tuan. Jangan putus asa. Walaupun kita tak tahu esok hari kita macam mana. Walaupun kita dengar kawan-kawan kita, mungkin tak kawan-kawan, anak-anak ataupun jiran-jiran kita tak sempat nak bertemu dengan bulan Ramadan. Tetaplah juga kita kena berusaha untuk sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Itu dengan doa dan juga bertawakal kepada Allah SWT, serta mematabatkan, meningkatkan kefahaman kita tentang ilmu yang kita akan praktikkan pada bulan Ramadan dan juga amalan-amalan bulan Ramadan. Biasanya kita dengar persediaan tu amalan-amalan saja. Dari segi pengetahuan pun kita kena ambil kira juga. Ada orang dia bila dengar ceramah tu, biasalah ustaz-ustaz kalau ceramah sediaan bulan Ramadan, amalan-amalan. Tapi jangan dilupakan tentang ilmu-ilmu, ibadat-ibadat yang kita nak buat bulan Ramadan. Tamanya puasa, dalam puasa ada fake puasa. Zakat, ada fake zakat. Iktikaf, ada fake dia. Solat tarawih pun ada fake dia. Ramadan tu macam mana pula pokok pangkalnya. Dan insyaAllah lah kalau sempat kita akan kita akan masuk sikit lah pengertian Ramadan, pengenalan Ramadan, insyaAllah. Jadi kita sambung pada pengajian kita, iaitu dalam hadis kitab Kutuful Falihin min Riyadhus Salihin, karangan Al-Habib Umar bin Hafiz, Al-Habib Umar bin Hafiz, hafizahullah ta'ala anhu wa arda wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Dalam satu hadis yang sangat masyhur, dan saya nak kalau boleh kita semua malam ni kita hafal. Sebab dia punya tu 3 perkataan dia. Mudah.
Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada 3 perkataan dan sangat-sangat masyhur dan mudah untuk kita hafal. Jadi malam ni insya-Allah kita hafal. Hadisnya diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi bernama Jabir bin Abdullah. Ingat, Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah orang Madinah. Maknanya pangkal di belakang dia tu Al-Ansari. Dia ni daripada kabilah Al-Khazraji, sama dengan Sayyidatina Nusaibah. Sayyidatina Nusaibah Al-Khazraji juga. Kan kabilah orang Arab ni banyak, Bani Makhzum, Quraisy, apa semua. Ni Al-Khazraji, Al-Ansari, orang Madinah. Jadi Jabir bin Abdullah satu hari dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, kullu ma'rufin sadaqah. Pendek, 3 lah. Kullu ma'rufin sadaqah. Semula, ikut saya. Kullu ma'rufin sadaqah. Mudah, 3 aja. Ni hadis Nabi. Apa maksud dia? Setiap perkara yang baik itu adalah sedekah. Mudah. Walaupun Melayunya tu agak panjang sikit. Kalau kita nak yang pendek punya Melayu tu nak faham tapi tak cantik lah ayat dia. Setiap baik sedekah. Itu maksud dia, maknanya setiap amalan baik ataupun setiap kebaikan sedekah. Tu. Tapi kita nak bagi faham setiap perkara amalan yang baik itu adalah sedekah. Itu cara fahaman kita. Kullu ma'rufin sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, hadis sahih. Dalam riwayat Imam Bukhari, hadis ni hadis yang ke-6021. Dalam riwayat Muslim, hadis ini hadis yang ke-1005. Jadi mudah saja. Setiap kebaikan sedekah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah hafal, kita dah faham seberingkas hadis ini. Kita nak faham iktibar yang boleh kita dapat, pengajaran yang boleh kita dapat melalui hadis ini. Kata Nabi apa dia? Setiap kebaikan itu sedekah. Makna kata setiap kebaikan itu kita akan peroleh pahala. Tak kira apa kebaikan pun akan diperolehkan pahala. Baik. Kata para ulama, antara perkara yang dianggap ringan tapi ia satu kebaikan dan kita boleh pahala. Apa dia? Pertama, senyum. Beri senyuman. Keluar rumah, beri senyuman. Sebab tu kita dengar, senyum itu sedekah. Tapi awak jangan pula lawyer dengan orang. Cik sedekah, cik senyum. Apa pasal cik senyum? Sedekah. Jangan. Memanglah ada hadis macam tu. Tapi tak bermakna lah awak lawyer buruk dengan orang macam tu, tak elok. Dia, kalau orang minta kita sedekah, kita nak bagi. Kalau tak nak, jangan menghina. Ini pesan guru saya dulu. Sebab apa, masa saya di Mesir, sebelum saya pergi Mesir, saya jumpa tok guru saya ni. Namanya Syekh Hatta bin Syukri. Jumpa dia. Dia pesan, kalau jumpa orang yang minta sedekah, nak bagi, tak nak bagi sudah. Sebab apa? Bila dekat Mesir saya sampai, memang betul. Kita akan ada perasaan yang, nak bagi ke kau ni? Semua cukup makan. Tangan semua ada. Sihat tubuh badan. Takkan aku nak bagi kau? Aku ni pelajar. Aku ni tak ada gaji. Mak bapak aku yang bagi. Itu pun bagi cukup-cukup makan. Nak buat belajar, nak buat makan minum. Takkan aku pula yang sedekahkan kau? Kalau kita akan fikiran begitu. Kalau sehari okey lagi. 2 hari okey lagi. 3 hari dah KO. Dah terbalik dah. Cukup hari pula, banyak-banyak hari, mungkin maki-maki yang keluar. Tapi ini hikmah dia. Sebab kita tak tahu orang yang minta tu, mungkin dia seorang wali Allah. Sebab, kata para ulama, berapa ramai orang yang miskin, tapi tahap kesyukuran dia tinggi lagi daripada orang yang kaya. Orang kaya kadang-kadang dia tak cukup dengan apa yang dia ada. Tak maaf lah kalau sini ada orang kaya. Tak maaf.
Kita kaya tak ada masalah, boleh. Tapi jangan tak bersyukur. Itu masalah. Tapi memang itulah realitinya. Tahap kesyukuran seorang yang miskin lebih tinggi daripada orang yang kaya. Makna kata, orang miskin lebih bersyukur daripada orang yang kaya yang banyak harta. Tapi inilah realiti. Dan dengan sebab sifat syukurnya mereka itu, mereka mencapai tahap kewalian yang soleh. Bersyukur pada Allah, minta pada Allah, Allah turun rezeki, dia bersyukur lagi. Kan? So, kalau kita jumpa tepi-tepi jalan, orang minta sedekah, nak bagi, tak nak bagi, sudah. Dan jangan pula kita meloyo, apatah lagi kita maki-maki hamun. Jangan. Tapi kalau untuk mendidik teguran, itu boleh. Contoh kita kenal seorang ni, sihat tubuh badan, kan? Lepas tu apa dia ni mesti boleh kerja, tapi jenis pemalas. Kita kenal dia. Kan? Kalau dapat duit, entah beli rokok, beli benda-benda yang tak patut, membazir pula. Kalau dia beli makanan ke, beli baju ke, kita okey lagi lah. Beli barang dapur ke, kan? Yang ni kita kenal dia. Ini kau dapat duit, kau beli rokok. Itu macam mana pula? Takkan tak ada dalam perasaan kita, mesti malas kan nak sedekah dengan orang macam ni. Betul tak? Mesti ada perasaan tu. Tapi kalau untuk kita menegur, contoh, ni aku bagi duit, kau buatlah makan-makan, jangan beli rokok. Boleh tak macam tu? Boleh. Supaya memberi peringatan kepada dia. Dan kita amanahkan kepada dia, aku sedekahkan engkau ni untuk kau buat manfaat, bukan pada mudarat. Itu boleh. Tapi jangan kasar-kasar. RM10, jangan beli rokok. Marah ada dia. Cakap lelok, ni RM10 buat makan. Rokok jangan beli Dia mudah menerima. Dia kasar-kasar pun, dia terima je asalkan duit. Tapi cara kita tu macam mana? Kita berdepan dengan hamba Allah juga. Kita hamba Allah, dia pun hamba Allah. Tak ada beza. Cuma kita ni Allah beri pinjam harta supaya kita ni dapat berkongsi dengan mereka. Saya pernah tuan-tuan. Biasalah, penceramah balik ceramah ni adalah sampul dia, sagu hati dia. Dia tahu setiap ustaz balik mesti ada duit. Dia dah parking siap-siap depan pintu. Ustaz, duit Ustaz. Oh, dah siap lah. Apa ada je lah, bagi. Kalau tak ada, tak cukup ni. Tak ada tu sebab tak ada duit pecah. Kalau ada duit pecah boleh lagi. Kan? Jadi, kita kena nak bagi, tak nak bagi, sudah. Jangan dihina apa semua. Okay? Baik, itu pertama senyuman, apatah lagi sedekah. Dan yang seterusnya kata para ulama, di antara yang lain, perkara yang dianggap kecil tapi memberikan manfaat yang besar dan juga mendatangkan pahala yang banyak pada seorang, iaitu tunjuk jalan. Menunjukkan jalan. Contoh, kita nampak seorang ni, ni bukan orang sini ni, datang dah 2-3 kali ulang alik sini. Kita pun tegur, Assalamualaikum cik, cik nak ke mana? Tadi saya nampak cik ulang alik. Maka kita pun tunjukkan jalan. Kalau cik nak pergi public bank, cik belok kiri ni straight jumpalah. Contoh. Nampak macam simple, macam dapat pahala ke macam ni? Kan? Tapi itulah sebenarnya lubuk-lubuk pahala yang orang rasa tak ada pahala pun. Dan apatah lagi kalau dilakukan pada bulan Ramadan, pahala-pahala yang kecil. Pahala-pahala yang dianggap kecil. Dan seterusnya kata-kata yang baik. Seorang kawan tengah stres, kita sebut pada dia, sabar, pun dapat pahala. Nampak macam kecil je, mudah kita cakap, sabar, dapat pahala tuan-tuan. Ni semua ujian, sabar, selawat. Dia pun selawat, lagi kita banyak lagi pahala kita dapat. Okay? Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Walaupun dia buat kebaikan hanya sebesar zarah, sekecil biji sawi lah kita panggil.
Kecil halus saja. Dengan kebaikan yang kita buat kecil tersebut akan dipertimbangkan di mizan nanti. Dan barang siapa yang buat satu amalan kejahatan walaupun kecil juga pun akan dipertimbangkan juga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Setiap daripada kamu ada tanggungjawab ataupun orang yang bertanggungjawab dan kamu akan dipertanggungjawab di soal di akhirat nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul, kata Nabi SAW. Setiap yang dipertanggungjawabkan itu akan disoal. Dan yang mencatat kita punya dosa dengan pahala ni siapa? Malaikat apa? Revision sikit, Raqib dan juga Atid. Raqib dan juga Atid. Raqib catat pahala, Atid catat. Okey. Baik. Jadi akhirat segalanya akan ditanya. Dan sabit di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menunjukkan satu kebaikan kepada orang lain, ini pun banyak kali saya sebut. Apabila seorang tu melakukan kebaikan tersebut, dia akan peroleh pahala seperti mana orang tu melakukan. Man dalla 'alal khair falahu ajrun mislu fa'ilihi. Contoh tuan-tuan, ini tuan-tuan ada informasi tentang selawat. Selawat ni faedahnya begitu, selawat ni begini, ataupun kita tadi sembang pasal Ramadan. Ramadan ni nanti kalau kita buat pahala 10 kali ganda. Itu paling minimal. Paling banyak 700 kali ganda. So kita sebarkan perkara tersebut. Orang tu lakukan perbuatan tersebut, orang tu dapat pahala, kita pun dapat pahala seperti mana mereka melakukan. Baik. Dan kata ulama, Islam memotivasikan umatnya agar sentiasa berbuat baik walau sekecil apapun kebaikan. Dan di antara lain yang boleh kita mengimbau kembali, dan di antara yang lain yang boleh kita menjadikan contoh, iaitu boleh kita mengimbau kembali kisah-kisah orang soleh. Apatah lagi kisah para anbiya. Kita tengok orang soleh, bagaimana kisah-kisah mereka, riwayat hidup mereka dalam berdakwah, dalam mempraktikkan amal soleh mereka, dalam mempraktikkan akhlak yang mulia, dalam mencontohi akan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa sini kenal Habib Ali, almarhum Habib Ali Batu Pahat? Kalau sempat kenal lah. Kalau sini Johor Baru, yang famousnya Habib Zain Al-Habsyi. Yang nyempat lah tu gurunya Tuanku Sultan kita, Tuanku Agung Habib Zain Al-Habsyi. Dia lah Habib Zain Al-Habsyi ni, dia ada seorang kawan namanya Habib Ali. Wafat 2010 kalau tak silap. Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus, seorang wali mastur. Masuk mastur ni, dia tak masyhur. Masyhur lawan bagi mastur. Mastur ni tersembunyilah, orang tak berapa kenal dia. Tapi kalau kita tahu kisah hidup dia, Masya Allah, dia buat kebaikan tu sebab dia takut dengan azab Allah. Hatta kata orang, dia nak nak petik mangga dekat rumah yang dia sewa. Dia ada sewa satu rumah, dia tak ada rumah yang besar. Rumah ni biasa orang zuhud, orang soleh. Dia ada sewa satu rumah, dan kat rumah tu ada pokok mangga. Punya banyak mangga kat situ, tapi dia tak ambil. Tuan rumah pun tanya, Habib kenapa tak ambil ni? Sayang ni. Saya hanya sewa rumah, tanah ni bukan saya punya, bahkan pokok ni bukan saya. Saya takut nanti akan disoal. Sampai macam tu saya. Oh, kalau kita licin, jeruk lain, sedekah kat orang lain, Habib buat saham dengan tu je. Padahal tu tuan tanah tu punya. Tuan tanah tu terkejut macam ni punya perangai akhlaknya Habib Ali. Al-Habib Abdullah masyhur, seorang ulama daripada Hijaz. Dia ni dulu jual kopi. Jual kopi. Dan ramai juga para ulama yang jual kopi. Memang ramai. Dalam masa dia ni ulama, dia pun berniaga.
Antara mereka jual kopi, jual kayu gaharu, jual tasbih. Ni barang-barang Pak Habib ni lah. Kan? Dia jual kopi. Dia jual kopi, dia nak dulu timbang tu pakai apa? Kita panggil neraca Dulu tak ada kilo-kilo ni. Jadi dia nak timbang tu, dia letakkan juga bekas nak letak tu. Contoh kalau kita sekarang ni apa beg kertas lah, beg kertas yang buat goreng pisang tu kan. Orang beli masuk dalam tu. Ataupun kertas dia buat bungkus macam beg lah untuk dijual. Jadi orang tu contoh nak beli 1 kilo. Dia letakkan dalam bekas kertas tadi tu, dia letak, dia timbang, dan dia letak juga kertas kat sebelah sambil ada timbangan 1 kilo. Apa fungsinya? Bila dia tanya, kenapa Habib buat macam ni, Habib? Saya hanya jual kopi, saya tak jual kertas. Walaupun kita fikir kertas ni tak termasuk pun, kan, dengan timbangan tersebut. Tapi fikirlah, saya takut saya akan disoal oleh Allah SWT. Oleh kerana dengan sebab kertas ni saja saya tak adil dengan orang lain. Punyalah mereka ni, orang-orang soleh ni, nak buat kebaikan, tanggungjawab yang diingat bukanlah hanya semata pahala, tapi kerana tanggungjawabnya di akhirat. Kalau kita tengok para anbiya buat kebaikan tak pernah putus asa. Macam Nabi SAW tak pernah putus asa, tetap nakkan Islam tu berjaya. Kita tengok Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, sampai dibakar, tapi tak putus asa. Kan? Sebab yang mereka fikir segala apa yang dia buat, dia nak redha Allah SWT dan dia nak pahala, dan dia tak nak apa yang dia buat ni dapat satu kezaliman pada diri dia dan orang lain, dan dia akan dipersoal di akhirat nanti. Jadi berapa ramai di antara kita, bukan di antara kita lah, orang lain, berapa ramai di luar sana yang ada pangkat, ada darjat, ada pangkat datuk, Tan Sri, mungkin pemimpin, tapi tak ada sifat nak buat baik pada orang. Bila Allah SWT dah amanahkan kepada kamu satu darjat yang istimewa, maka kamu kena bertanggungjawab untuk memberi manfaat kepada orang lain. Darjat kebesaran ni bukannya diberi dengan semata-mata nak nama saja, tidak. Tapi disebabkan amanah. Allah SWT firman dalam Al-Quran, فَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Baikilah kamu, perbaikkanlah kamu seperti mana Allah perbaikkan kamu. Maksudnya macam mana? Allah dah beri awak kursi, Allah dah amanahkan kamu, maka awak kena jaga kursi itu, jawatan tersebut, pangkat tersebut, supaya awak boleh memanfaatkan kepada orang lain. Ni tak. Bila dah dapat pangkat datuk tapi tak bersyukur, bila dah ada jawatan pegawai tak ikhlas, tak amanah. Kalau tak percaya tuan-tuan, kalau minta maaf lah kalau kat sini pangkat datuk orang datuk-datuk ni, kalau mereka nakkan dunia semata, kalau mereka duduk sama kita, mereka akan fikir apa? Bila aku nak dapat Tan Sri? Dah dapat datuk, nak dapat the next pangkat. Kan? Mereka fikirkan tu. Dunia semata. Tapi kalau yang betul-betul amanah, mereka akan ingat kepada akhirat. Ingat kepada amanah yang Allah SWT berikan kepada dia. Saya pernah semayang di Kota Iskandar. Masjid Kota Iskandar. Tu memang ramai lah situ datuk-datuk. Saya solat sebelah Datuk Jafni. Kebetulan memang solat sebelah beliau. Nak cerita sikit lah, bukan mengampur dia, tidak, memang cerita. Tengah-tengah solat, doa dia sangat panjang. Doa dia sangat panjang. Dan dia tegur saya. Lepas berjumpa solat apa semua, kami salam, dia tegur. Ustaz, dah ada rumah Ustaz? Tiba-tiba pula. Patutnya sembang lah, sihat ke apa ke. Ustaz, dah ada rumah belum?
Dia kan esko perumahan. Ustaz dah ada rumah belum? Saya cakap belum. Dah ada rumah belum? Saya cakap setakat ni baru beli tanah je. Belum ada apa. Rumah ni belum. Sekarang menyewa kat kuartus isi tanah. Dia kata, Ustaz nanti ambil borang kat saya. Itu dia fikir lah. Dia nak pastikan rakyat dia dapat manfaat daripada apa yang diamanahkan. Kan? Jadi macam itulah. Bila kita jadi pemimpin, bila kita jadi orang yang berjawatan, fungsi ke, jawatan kuasa ke, AJK sekalipun, pembantu sekalipun, tetap semua itu adalah amanah. Maka tanggungjawab itu, kalau dilakukan dengan amanah, dengan baik, maka ia pun dikira sebagai sedekah. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita masuk sikit bagi sejarah Ramadan. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Bulan Ramadan, bulan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan terlampau banyak ganjaran-ganjaran dan juga maghfirah. Allah SWT firman, was-saimina was-saimat wal-hafizina furujahum wal-hafizat wadh-dhakirina Allaha katsira wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang yang lelaki dan orang perempuan yang berpuasa, dan orang lelaki, orang perempuan yang menjaga kehormatannya, yakni kemaluannya, serta orang lelaki, orang perempuan yang banyak berzikir pada Allah SWT, banyak mengingati Allah SWT, a'addallahu lahum maghfirah. Allah menjanjikannya pengampunan dosa. Wa ajran azimah, dan pahala yang sangat-sangat besar. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata, bulan Ramadan, bulan yang memang menjadikan satu bulan itu adalah bulan yang pengampunan dosa. Seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran juga. Dan kalau kita lihat, bulan Ramadan, kata dasar dia apa? Ramdak. Ramdak. Ataupun Ramad. Jadi Ramadan diambil daripada perkataan Ramad. Apa makna Ramad? Panas, terik. Panas yang sangat-sangat panas. Cuaca panas yang sangat-sangat panas. Jadi kalau orang Pantai Timur, dia akan panggil apa? Bapak panas. Nak menandakan sangat-sangat panas. Orang Utara akan panggil panas lik-lik. Tu ikut tempat-tempat masing-masing lah. Kita panas terik. Jadi sebahagian ulama menyatakan pada sebelum kedatangan Islam, bulan Ramadan ni dianggap sebagai bulan ujian. Kerana bila sangat panas, maka akan jadi kering kontang. Bila kering kontang, tanaman tak menjadi, haiwan pun kurus. Haiwan ternakan pun kurus. Jadi dianggap sebagai bulan yang penuh ujian. Tapi Islam datang, nyatakan bahawasanya bulan untuk menuai hasil dari sudut pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dalam puasa pula, kalau kita lihat puasa ni apa makna dia? Dalam bahasa Arab namanya saum. Sad, waw, mim. Saum. Dari segi dia punya sinonim dia adalah imsak, iaitu menahan. Jadi menahan diri daripada segala perkara yang membatalkan puasa. Allah SWT rekodkan dalam Al-Quran, dalam surah Maryam, tatkala Sayyidatina Maryam, maknya Nabi Isa AS, dia dapat kandungan daripada Allah SWT. Allah hembus, Allah berikan kandungan pada Sayyidatina Maryam. Lalu akan datang ramailah orang-orang yang akan mencemooh dia. Kamu ni abidah, salihah, seorang yang salihah, seorang yang kuat beribadah. Macam mana kamu boleh berzina dengan orang? Dia dapat kecaman pada ketika itu. Lalu dia pun bernazar, kalaulah dalam perut aku ni seorang lelaki yang salih, aku bernazar kepada Allah yang penyayang, inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Aku bernazar kepada Allah SWT yang penyayang,
Kerana sebab yang aku dapat kandungan ni, maka nazarku adalah aku ingin berpuasa untuk menahan diri tidak bercakap walau sehari. Tuan-tuan balik rumah, tuan-tuan cuba suruh rumah, awak boleh tak boleh cakap sehari? Kita pula risau ni. Apa saya tak bercakap sehari? Tapi itulah memang satu ibadah. Maknya Nabi Isa AS apabila lahir, maka keluar seorang Nabi. Bukan kata soleh, seorang Nabi. Bila lahir, dia dah tak boleh nak cakap sehari. Jadi dia nak membuktikan tu macam mana? Dia nak cakap pun tak boleh, dia dah bernazar pada Allah. Maka diangkatnya Nabi Isa, dan Nabi Isa yang bercakap pada ketika itu. Nabi Isa dalam keadaan baby, dalam keadaan bayi, Nabi Isa bercakap. Menyatakan bahawasanya dia ni bukan anak luar nikah. Allah yang campakkan dia, dan dia mengaku dia tu adalah seorang Nabi. Itu Nabi Isa punya cerita. Jadi zaman dulu memang dah ada puasa. Seperti mana yang kita baca ayat Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ada ayat lain, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa seperti mana umat terdahulu berpuasa. Mana kata sebelum umat Nabi Muhammad SAW dah ada puasa. Tapi puasa mereka tak sama dengan puasa kita. Contoh, maknanya Nabi Isa AS, puasanya tak bercakap. Puasa Nabi Daud AS, hari ni puasa, esok tak puasa, ini puasa, esok tak puasa. Orang Yahudi pun ada puasa dia. Dan kita ada puasa kita. Dan cara kita tak makan, tak minum, dan perkara-perkara yang membatalkan puasa cara kita. Jadi tuan-tuan, itu adalah definisi serba sikit tentang puasa. Kalau kita nak sebutkan tentang faedah-faedah bulan Ramadan ni sangat-sangat banyak. Dan amalan-amalan yang boleh kita lakukan pun sangat-sangat banyak. Cuma ini saya nak kongsikan satu amalan yang boleh kita buat pada bulan Ramadan, tapi simple saja. Dan dia sangat rare, iaitu menjaga wuduk. Kan? Menjaga wuduk ni, kalau kita meninggal dunia dalam keadaan kita ibadah, taharah. Jadi sebab tu kita kena jaga wuduk. Kalau kita dah terbatal, ada ruang masa sikit nak ambil wuduk, ambil lah. Apa pasal nak ambil wuduk? Solat? Oh tak, saja ambil wuduk, jaga wuduk. Kalau batal. Cuma jangan bergaduh lah dengan suami isteri. Oh, jauh sikit, ada wuduk. Jangan bergaduh. Nak jaga-jagalah. Tapi kalau kita dapat buat, alhamdulillah. Walaupun nampak simple, tapi tak ramai yang buat. Kita ni mungkin rasa susah sikit lah. Tapi kalau kita buat, insya-Allah. Sebab tak ramai yang anggap ini satu amalan. Tapi sebenarnya itulah yang diamalkan oleh para sahabat, termasuklah baginda Nabi Muhammad SAW menjaga wuduk. Nabi suka jaga wuduk. Dan di antara para sahabat yang suka jaga wuduk adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Dalam riwayat menyatakan Nabi SAW pernah mimpi. Dia kata, aku pernah mimpi sahabat-sahabat aku masuk ke dalam syurga. Panjanglah hadis tu, saya pendekkan. Aku jumpa seorang ni yang aku tak sangka dia dah ada dulu kat dalam syurga Allah SWT dalam mimpi aku. Syarawi. Senyap. Aku jumpa seorang sahabat ni dan aku tak sangka yang dia dah ada dulu dalam syurga. Siapa dia dah? Bilal bin Rabah. Jadi sahabat-sahabat lain pun, apa amalan Bilal ni? Biasa tengok dia azan dia. Maka ditanyalah oleh sahabat, antaranya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar pun tanya kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, apa amalan kau? Sampaikan kau dapat dulu pada kami. Kau dah ada dulu dekat sana. Dalam mimpi Nabi masuk dalam syurga. Memang confirm nampak masuk syurga ni. Mimpi Nabi.
Maka dia pun terkir-kir cari jawapan apalah yang menyebabkan aku masuk syurga. Lalu dia pun peringat, mungkin ni lah saya punya amalan yang menyebabkan saya dah ada masuk syurga dalam mimpi Nabi. Dia kata, mungkin ni lah. Itu dia kata, aku nak buat apa-apa, mesti aku ambil uduk. Tak kira lah apa sekalipun amalan. Termasuklah kalau nak makan sekalipun, aku ambil uduk. Aku nak azan, aku ambil uduk. Dan sebelum aku azan, selepas aku ambil uduk, aku akan solat 2 rakaat. Namanya solat sunat wuduk. Solat sunat wuduk memang tak dilakukan oleh Nabi, tapi dilakukan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Ini ada. Kita pun ramai tak tahu kan ada solat sunat wuduk kan? Ya, memang ada solat sunat wuduk. Itu caranya apabila seorang tu dia mengambil wuduk dan lepas dah sah ambil wuduk apa semua, dia berdiri, dia niat saja aku solat sunat wuduk kerana Allah Ta'ala. Ini amalannya sahabat Nabi bernama Sayyidina Bilal bin Rabah. Dengan amalan itulah beliau mendapat syafaat daripada Nabi SAW dan dia masuk ke dalam syurga yang Nabi SAW jumpa dalam mimpi baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi tak sia-sia tuan-tuan. Bukan perkara yang orang kata susah sangat nak menjaga wuduk. Buatlah apa-apa sekalipun wuduk. Nak makan wuduk. Buat apa-apa wuduk. Tapi ni sangat rare lah. Tapi kalau orang yang dah terbiasa, insya-Allah perkara ni mudah saja untuk dia lakukan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tu seberingkas saya nak masuk dalam fiqh Ramadan, saya rasa tak sempat. Mungkin minggu depan kita boleh masuklah sedikit. Jadi insya-Allah sebelum kita akhiri kuliah kita pada malam ini, marilah kita menadah tangan untuk mendapat keberkatan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan salihah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzan mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin wa ja'alna minal muttaqin wal faizin wal falihin wal mukhlisin ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.